So 4 minit lagi. Bagus lah. 20 saat lagi. Dah buka. Kenapa tak ada rekod pula? Allah, apa pula ni? Hello, Assalamualaikum. Hi everyone. My name is Aisyah. Saya adalah medical graduate daripada USM KLIE India. Hari ini adalah hari yang mana saya akan pilih hospital untuk masuk bekerja. Hospital ni adalah hospital yang saya akan berkhidmat 2 tahun dekat Malaysia. Kita panggil housemanship. Yang orang cakap the most struggle part jadi doktor dekat Malaysia ni adalah housemanship kan. Housemanship tu macam junior doktor dekat hospital kerajaan. Sistem dia buka, siapa cepat dia dapat hospital tu. So siapa yang lambat akan dapatlah hospital jauh-jauh macam Sabah Sarawak semua tu. Sistem tu dia akan buka pada pukul 12 hari ni. Sekarang pukul 10.30. Okay, saya keluar awal daripada rumah sebab saya nak buat vlog. And then minyak saya pula, saya baru perasan minyak saya dah sikit. Maybe lepas pilih hospital baru saya isi minyak ke apa, I'm not sure. Kita tengok nanti macam mana. Hari ni adalah 25 Ramadan, 25 Mac 2025. Saya dah grad bulan 11 tahun 2024. So kalau tengok gap antara saya habis graduate dan sekarang ada 4 bulan. Tapi sebenarnya saya patut masuk bulan lepas tau, first intake untuk housemanship. Tetapi saya pilih untuk tangguhkan saya nak masuk intake yang kedua, which is sekarang ni adalah second intake. So saya apply untuk second intake. Saya nak rehat betul-betul, saya nak prepare mental saya, fizikal saya untuk bagi betul-betul fit sebelum saya masuk HO. Sebab tu saya nak tambah lagi 1 bulan. So saya cuti 4 bulan lah basically sebelum saya masuk kerja. Hari ni saya akan apply untuk e-placement. Dulu nama dia e-houseman, sekarang e-placement. Dia dah bertukar, yang mana bagi saya sistem ni lebih bagus, lebih memudahkan kita doktor-doktor nak pilih hospital mana. So sistem dia siapa cepat dia dapat hospital tu, so kena berebut. So bila nak berebut tu, that's why saya decide untuk pergi ke CC. Saya doa banyak juga, sekarang kan bulan Ramadan kan. Saya doa apa-apa pun tempat itu adalah yang terbaik untuk saya. Tapi saya memang dah doa spesifik dah ada hospital mana yang saya nak. Memang dalam list saya hospital spesifik tu sejak saya tahun 3 medik lagi, saya dah start doa untuk saya dapat hospital tu daripada saya zaman study dulu. Dan hari ni adalah hari penentuan dia, sama ada Allah benarkan ke tak saya berkhidmat dekat hospital yang saya nak tu, ataupun sebenarnya Allah ada perancangan yang lebih baik. So kita akan tengok hari ni. Apa-apa pun keputusan saya akan terima, saya akan berlapang dada. Dalam tangan saya ada 5 hospital lah macam backup. Contoh kalau satu ni tak dapat, saya akan terus tekan hospital yang kedua. Option saya sampailah hospital kelima. Saya ada 5 hospital dalam tangan saya. Saya plan untuk tak nak bagi tahu saya berkhidmat kat mana sebab itu privacy kan. Saya tak nak orang tahu juga saya berkhidmat kat mana, bahaya. Dari segi keselamatan saya kerja nanti pun balik tengah malam, semua bahaya. And kalau korang yang tengok vlog ni tahu saya berkhidmat kat mana, jangan cakap kat sini tau. Sebab benda tu privacy dan keselamatan, risau juga. Sistem tu bukan untuk 3 hari tau. Maksudnya siapa-siapa yang macam malas, tak kisah dapat hospital mana pun, korang boleh apply on the 3rd day. Tapi mostly semua orang akan apply hari yang sama, pukul 12 tepat memang log in. Lepas tu dalam masa 1 minit banyak hospital dah habis. Tinggal hospital Sabah Sarawak. Kebanyakannya pengalaman sini-sini saya macam tu. Maksudnya dalam 1 minit semua orang akan pilih hospital diorang nak. Semua kena berebut, first come first serve basis. So dalam 1 minit tu akan menentukan 2 tahun hidup saya macam mana. So lepas saya dah habis housemanship, saya perlu jalani MO-ship kat hospital kerajaan selama 2 tahun juga. Lepas tu baru saya bebas, saya nak pergi buka hospital, nak buka klinik ke, nak kerja kat swasta ke, saya nak pergi luar negara ke, barulah saya bebas nak buat apa saya nak. Ya, nervous tu memang nervous, tapi benda ni macam a part of growth. Tak kisahlah apa pun jadi pun, like dunia tunggal langgar ke apa, I need to finish my housemanship. Korang ingatkan saya tahu, macam tak kisah lepas ni saya masuk houseman tu akan jadi tunggal langgang ke, hidup saya tak teratur ke apa, korang please ingatkan kat komen Aisyah habiskan juga housemanship, tahu. Sebab kita tak kisah tahu kan, setiap orang punya level capability untuk bertahan dalam satu pressure tu berbeza. Kita tak boleh judge orang yang berhenti houseman, kau ni lembik lah apa. No, because everyone is built different. Semua orang lain-lain punya capability. Kita tak boleh push orang macam tu, kita tak boleh pressure orang. Memang sekarang saya semangat untuk teruskan houseman, tapi kita tak tahu apa yang jadi nanti in future kan. Dekat tempat saya ni banyak sisi dah tutup. Tahu tak? Sebab apa? Saya rasa sekarang ni orang dah tak main lah sisi-sisi ni. Semua orang ada laptop kat rumah. Okay, so now it's time for me to make a move to the CC. Saya pakai seatbelt tau, cuma saya letak dekat bawah tudung saya. Nanti adalah pula yang cakap, doktor tak pakai seatbelt. Saya pakai, nampak tak? Saya hide dengan saya punya tudung. Nampak tak ni? Kalau Allah nak kita makbulkan impian kita, dia akan bagi kita banyak lagi berdoa kat dia. Macam dia akan buat kita terlintas, nak doa lah, nak doa lah.
Korang jangan risau tau nak doa macam banyak-banyak ke apa ke. Allah tu dengar, Allah tu suka kita minta kat dia, kita doa kat dia. Korang kena risau if one day korang rasa malas nak doa. Itu yang kena risau. Sebab apa? Sebab doa tu adalah tanda yang Allah tu nak makbulkan doa kita, yang Allah nak bagi apa yang kita nak tu. You guys tahu kan, dengar kan yang macam banyak kes lah junior doktor kena hina lah, kena macam ni kan ke doktor tu semua kan. Tapi at the same time, kalau fikir balik kan kita deal dengan life, kita deal dengan nyawa orang. Kalau saya okey dimarah kalau saya buat kesilapan yang memang boleh membunuh orang. Macam benda tu, saya memang patut dimarah. You faham tak? Supaya saya akan jadi lebih berhati-hati macam tu. Kena ada satu mindset ni tau. Bila kita masuk dekat dalam satu bidang baru, kita tak boleh expect kita terus pandai, kita boleh terus faham, kita boleh terus buat macam orang dah bertahun dalam bidang tu. Kita kan baru masuk. Please give yourself some time. Please be kind to yourself. You tak boleh jadi harsh dengan diri awak. Macam you cakap, ini pun tak boleh buat ke? Kenapa saya ni tak bagus lah? Ini pun saya tak boleh nak buat. Macam tu. Semua tu adalah little baby steps yang semua orang akan go through. Doktor-doktor pakar hebat-hebat sebelum ni pun pernah go through semua tu. Go through kena marah, kena maki, semua tu kan. By the way, video ni adalah untuk diri saya sendiri. Kalau saya down, saya akan tengok balik video ni. Okay, so saya dah sampai betul-betul dekat depan sisi ni. Parking pun betul-betul depan ni. Alhamdulillah ada kosong. Sekarang 11.05. Saya ingat nak masuk sisi 11.30. So saya dapatlah spend 11.30 sampai 12.30. Sebab sisi kan dia kira 1 jam kan. Saya nervous sekarang. Tapi dia tak ada nervous sangat tau. Dia nervous yang bearable. Saya pernah rasa nervous daripada ni. Waktu saya interview medik kot. Okay, kalau korang nak buat e-placement, please lah kalau ada macam kakak ke boleh tolong sekali ke, adik ke yang boleh sama-sama dengan korang. Hari ni saya rasa semua family member saya semua bekerja. Saya tak ada siapa-siapa. So saya seorang-seorang. Kalau macam ada Somebody boleh support korang sekali, ikut sekali, baguslah. Macam contoh ada nak isi captcha kan, robot punya captcha tu kan, kadang-kadang kita nervous, kita nombor tu kita macam ni 2 ke 4 ke apa ni macam tu. So kalau ada orang yang kita, dia boleh baca kat, okay ni 2 P huruf kecil K macam tu. Faham tak? Saya akan book 2 sisi nanti. Macam satu sisi tu saya akan guna sebagai sisi pertama, sisi main. Saya bawa saya punya MacBook juga, saya bawa saya punya iPad juga. Ini adalah sebagai backup juga. Contoh kalau sisi tu buat hal, saya akan terus buka laptop saya. Sebab pernah tahu jadi case ni, kawan saya, dia pergi sisi. Tapi masalahnya dua-dua laptop tu lembab, hang. So nak tak nak last kali dia buat ke laptop dia. So macam-macam tak function kan. Dia pergi sisi mengharapkan sisi tu boleh tolong dia, tapi at the end dia pakai MacBook, laptop dia sendiri. And then ada yang tanya tau, boleh tak buat sistem ni dalam handphone? Bagi saya hari ni kita macam nak berperang kan. Like you guys nak fight dalam 1,000 orang tu, 1,000 orang tau yang akan pilih hospital hari ni. 1,000 orang tu akan berperang dengan kita. So kalau korang punya device, korang pakai handphone, orang lain semua pergi sisi, orang lain semua pakai laptop, korang rasa peralatan perang korang lengkap tak? Macam tu lah. Macam ada yang tanya, boleh tak pakai phone? Boleh, tak ada masalah. Korang boleh je access. Cuma lembab. Nanti hang macam mana? Sedangkan laptop pun boleh hang. Sebab semua orang akan masuk sistem tu pada masa yang sama. Sistem tu akan macam overload dengan banyak orang tau. Kalau hang tu, ya Allah, moga dijauhkan. Auzubillah min zalik. Bayangkan masa korang terbuang macam beberapa minit tu. Dalam beberapa minit tu, orang lain boleh ambil tau hospital kita. So sekarang dah 11:10. Sistem buka pukul 12. Tenang. Okay, saya rasa ni okey kot. Hujung sekali. Tak sangka ada yang tak puasa. Tak sangka ada orang tak puasa kat sini. Okay, saya pilih sisi ni. Saya pilih belakang sekali sebab saya nakkan ketenangan. So 1 jam RM3.50. So okay, saya dah buka Chrome sekarang ni. Okay. Tenang. Semuanya akan okey. Semuanya akan okey. Saya pakai saya punya komputer tak boleh guys. Okay guys, ni saya saja buka dekat saya punya komputer tau, pakai hotspot saya. You guys tengok ni, permintaan terlalu banyak, memang tak boleh nak akses langsung. Okay. Okay, I'm good. Okay. Relax.
Okay, so saya dah set balik saya punya password. So please lah korang cari tahu betul-betul password korang dulu. Sebab saya kan sebelum ni pakai kat laptop, saya log in website tu macam biasa. Saya buat autofill, so saya tak ingat password saya. So please korang check dulu password korang untuk masuk website tu apa. Sebab korang akan pakai PC yang lain, korang bukan pakai laptop korang. Lagi 8 minit guys, sistem nak buka. Pada pukul 11.59 kita dah boleh start refresh dah. Kadang-kadang website tu akan buka je 11.59. Saya kena pakai spek sebab saya ragu. Kalau saya tak pakai spek saya akan pening. Cool. Tak ada apa yang nak risaukan, jangan risau. Insya boleh. Lagi 6 minit guys, 6 minit lagi. Saya macam mana makcik pakai spek. 4 minit lagi. Bagus lah. Saya macam makcik tak pakai spek. Selamat 2 minit lagi guys, 2 minit lagi. Panas. Saya kalau nervous badan saya panas tau. Tangan saya sejuk, badan saya panas. 40 saat lagi. 20 saat lagi. Okay, 20 saat lagi. Chill. It's okay. Guys, dah buka. Okay. Yes. Dah buka. Penempatan calon. Pilih. Penempatan calon. Sila pilih. Kenapa tak ada rekod pula? Allah, apa pula ni? Kenapa tak ada rekod? Kenapa tak ada rekod pula ni? Ya Allah. Kosong guys. Dah kenapa login pula? Loading pula. Okay. Tenang. Pilihan penempatan. Tak ada rekod dia sempat ni. Orang lain dah boleh pilih lah. Okay. Saya checking. Perak Hospital. Okay, seterusnya. Okay, saya dah pilih hospital saya nak. Yes. Okay, tick. Misalnya. Ya Allah, tangan saya shaking. Ya Allah, saya dapat. Alhamdulillah. You guys tengok dalam masa 30 saat. Gila. Tengok saya. Oh my god, amazing. Dah habis pun tangan saya shaking lagi. Macam nenek pakai. Wow. It's crazy guys. Sebab apa saya nervous? Okay, saya cerita kat korang apa yang saya tadi. Waktu saya buka, tak keluar langsung. Kosong. Tak ada hospital langsung keluar. So macam okay, ni sistem jam sekarang ni. So saya macam okay, it's okay. Saya macam plan nak buka website sebelah tu, tapi saya refresh sekali. Korang tak boleh spam sebab kalau spam dia akan block korang punya ni for like 10 seconds macam tu. Orang tu semua dah beritahu. So saya tak spam, saya macam refresh sekali je. Lepas tu saya tekan lagi sekali kat hospital. Tak ada, kosong. Tak ada langsung hospital kat situ. Saya macam okay, sistem jam ke apa ni? Lepas tu saya tengok orang depan, dia displacement juga. Saya tengok dia dah boleh pilih hospital dah. So I was like, maksudnya saya je yang ada masalah ni. So saya refresh lagi sekali. Barulah keluar hospital. Lepas tu saya terus pergi dekat hospital saya nak tu. Saya tekan, saya dapat. Sebab tu penting support system tau. Kalau ada orang yang boleh tolong ikut korang sekali, at least orang tu boleh cakap, it's okay, tenang Aisyah, tenang, macam tu. Ni saya buat seorang kan, so dia rasa pressure tu. Okay, so kita dah habis. Let's go back. So nanti petang ni kita akan pergi klinik kesihatan. Saya dah book appointment melalui My Sejahtera. Saya book 4 hari lepas rasanya. Sebab kalau korang nak book appointment hari ni on the same date, memang dah habis dah. Sebab saya nak buat medical check up on the same day, saya settlekan e-placement. Dia ada bagi tarikh, lingkungan tarikh bila boleh buat medical check up, which is start from today and another next 5 days kot. So Alhamdulillah guys, ternyata Allah makbulkan doa yang saya dah minta bertahun-tahun lepas. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah sebab hari ni agak dipermudahkan. Macam saya parking, saya dapat parking betul-betul depan sisi tu. Nanti lepas ni akan vlog waktu saya dah kerja lah. But then, saya takkan buat vlog semasa saya dalam tempoh saya bekerja. Sebab benda tu kan melanggar etika sebagai pejabat awam kan. So, saya akan buat vlog juga untuk medik. Cuma saya akan buat vlog lepas saya dah habis kerja. Saya akan review macam mana HO ni, okey ke, penat ke, betul ke orang cakap stress macam tu. So, itu style vlog saya lepas ni. A day in my life tu ada. Cuma bukan a day in my life dalam hospital waktu saya tengah kerja. Untuk sesiapa yang masih lagi medical student, pelajar medik, saya nak cakap enjoy lah study puas-puas. Sebab nanti dah masuk kerja, you guys ada komitmen kerja. And please belajar betul-betul. It is for the your future life juga.
for the benefit of your fashion juga. And then sesiapa yang akan apply e-placement selepas ni, saya nak cakap good luck, prepare betul-betul. And thank you juga sebab follow journey saya daripada saya awal masuk Medik tahun 1 dulu sampai sekarang saya dah nak masuk kerja dah. Saya rasa sangat happy tau, macam subscriber saya follow journey saya daripada dulu sampai saya sekarang. Macam you guys tengok saya membesar tau. So thank you. Lepas ni zaman pekerjaan, kita masuk ke zaman pekerjaan. Let's go. Bye bye korang. Assalamualaikum. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below.